11.20 ni. Lama pun lama dekat tu. Macam api. Abang kau mesti ni tersatu perangkap. Tak mana. Tengok lampu ni buka, pintu buka, mesti ada kot. Tak tahu dia kat mana kan, tapi mesti ada. Kat dapur, saya kat dapur. Ini seperti saya berangkat ni, biar kau tunggu dulu. Kau senduk juga dia. Nanti mesti dalam tak dapat beli 100 terus. Sebulan baru makan dah. Sebulan baru makan sate tau. Dia selalu sebulan 30 hari baru dapat makan. Api ni kat mana? Tidur yang macam tu. Aku tengok tak ada. Berapa kali kau cakap? Dekat mana? Dekat mana? Salah. Dekat mana? Dekat bilik. Tengok. Tadi ada dekat ruang tamu. Ya. Pintunya. Pintunya. Tu. Tutup ke terbuka? Tadi aku tengok terbuka. Tadi aku tengok tutup tak? Tutup tak? Tengok tak ada cakap. Terbuka. Maksudnya dia kat mana? Dekat ruang tamu. Tadi aku tengok tak ada orang tamu. Dia dekat mana? Cakap betul-betul. Dekat bawah. Tak ada kat bawah, tak ada. Kat mana? Kat mana? Jawapannya kat mana? Jawapan paling betul. Paling betul. Tengok lagi sekali. Tengok lagi sekali. Kat mana tu? Nanti orang tu semua tak tahu. Nanti orang semua tak tahu. Mana? Dah dapat jawapan? Dah dapat jawapannya? Jawapannya kat ruang tamu. Jawapannya kat mana? Tengok lagi sekali. Tengok lagi sekali. Sampai betul. Sampai betul jawapannya. Asyik salah ni. Dah dua gol. Dah 2 gol. Tengok sampai betul. Kat mana? Tengok sampai betul. Kat mana? Kat mana? Aku nak pergi ni lah, nak gosok gigi. Jawapan dia kat mana? jalan. Betul rosak. Cakap betul-betul. Sebenarnya kat mana lampu dia tu terbuka. Orang yang ada tak dalam bilik? Habis kat mana? Takkan kat dapur lagi. Aku tengok tadi pintu dia terbuka. Kan kat dapur lagi. Tadi awak tengok dia dekat mana?
Dapur. Ha, tengok. Kalau dapur, tu pandang tak tadi. Bukan dapur. Yelah kena pandang tak. Haa. Apa jual kat dapur tu dia? Terbenam. Termenung je. Lamanya termenung. Tak dikalah. Sampai besok pagi. Yelah, tak kalah lah tu. Tandingannya. Sampai besok lah. Aku rasa dia nak cakap dekat abang yang yelah yang keretanya kan bunyi. Tadi abang bawa keretanya bunyi. Tadi dia pergi mana yang petang tu? Dia beli apa? Aku tengok tak ada pun. Dia beli apa? Dia beli apa? Dia beli apa? Aku tengok sate tak ada. Dia beli apa? Dia beli apa? Tadi waktu dia beli sate. Sate ni mana? Ha? Sate dia mana? Sokan. Sokan kat mana? Jadi kau tengok tu kan sokan kat bilik. Dia beli sate ke tak? Sebenarnya tengok. Tadi kata beli. Habis dia naik kereta Beza tu buat apa? Ha? Januari 30 dia. Januari. Tak silap aku Januari bawa beli kot sate. Beli dekat ni lah. Kau banyak. Nak pulang. Kau banyak. Sebab kata ish. Sebelah 40 baru pergi tengok. Kalau pergi tengok lah sebelah 40. Nak usul gigi je. Sebelah 40 lama tu. Sebelah 40. Tadi ada 15 minit tadi. Tadi kan jam 15 minit tadi 20. Sebelah 20 tadi. Sekarang dah nak 11.30. Ke dia tidur buka lampu. Ha, dah tutup lampunya. Kalah. Mesti dia kat ni. Tidur. Sebab tidur tergerak. Sebaru lamban baru bergerak.